Korang tahu tak kenapa banyak sangat keladak berkumpul, piston boleh calar, blok boleh calar dan puncanya motor jam. Okey, kalau korang nampak kat sini ada sebiji Y16. Hari ni aku nak tunjuk kat korang betapa pentingnya penjagaan dan memilih minyak hitam yang betul dekat motor korang. Okey, korang nampak ini blok baru untuk motor Y16 ni. Kenapa kena tukar blok baru? Korang boleh tengok. Inilah sebab kenapa tak jaga minyak hitam dengan baik. Kenapa tak tukar minyak hitam dengan minyak hitam yang sangat-sangat betul untuk enjin motor korang. Blok dah calar, piston dah calar, keladak berkumpul sangat-sangat banyak. Penjagaan minyak hitam yang betul dapat meningkatkan prestasi dan kualiti motor korang. Sebab apa? Minyak hitam ni dikira macam jantung ataupun minyak pelincir untuk motor korang. Kalau minyak hitam pakai minyak hitam cikai-cikai, habis. Keluar modal makin banyak. Okey, korang nak kena tahu kenapa kita orang kat sini memilih minyak hitam Dash Oil sebagai main minyak hitam daripada Pinto Racing Performance Part. Minyak hitam Dash Oil ni kalau korang tengok dia ada Ester Plus. Ester Plus ni fungsi dia makin panas makin ringan. Dan yang lebih baik, korang punya kelas pun lagi baik. Korang punya masuk gear, free gear pun lagi baik. Pick up korang takkan ketinggalan. Korang boleh tengok minyak hitam dia jenis minyak hitam clear punya. Kualiti memang padu, harga pun murah. Itu sebab kita pilih minyak hitam daripada Dash Oil ni. Apa jenis minyak hitam dan apa fungsi minyak hitam yang bagus untuk motor korang. Jangan pilih minyak hitam yang sangat murah, jangan pilih minyak hitam yang tak ada kualiti. Okey, penjagaan minyak hitam dapat jaga motor korang dengan lebih baik dan juga lebih efisien. Yang paling penting, motor korang akan lebih tahan dan berkualiti.